kita tak pernah bersama pun dengan DAP. Kita buat perjanjian untuk mengurus negara. UMNO ataupun Barisan Nasional berjanji kerana kita nak menyelamatkan negara, nak mengurus negara, kerana negara tidak berkerajaan selama lebih 5 hari selepas pilihan raya untuk pertama kalinya. Selepas pilihan raya umum, Malaysia tidak ada siapa yang boleh menubuh kerajaan. Dan saya telah menyatakan 2 hari selepas pilihan raya, PNPS tubuhlah kerajaan, tapi mereka tak boleh nak tubuh kerajaan. Bila mereka tak boleh nak tubuh kerajaan, PN menolak, titah tuanku, jadi kami dipanggil. Jadi keutamaan kami pada ketika itu adalah untuk kesejahteraan negara, supaya negara perlu diurus. Negara tak berkerajaan itu suatu perkara yang amat tidak baik, dan akhirnya rakyat akan menerima akibat dan menderita. Jadi kita berada dalam kerajaan, kita ada perjanjian. Kita bukan saja sorong tengkuk kita. Ada red line yang telah pun kita letakkan, dan itu sebabnya saya ingatkan semula. Jika banyak orang ramai yang terlupa, terutama rakan-rakan kita, walaupun saya sebut dalam saya punya ucapan peresmian Pemuda Wanita Puteri, bahawa walaupun we are in the same cabinet, but don't take us for granted.